Hadirin yang dihormati, hari ini kita bersama-sama meraihkan detik bersejarah seorang pendidik yang telah mencurahkan bakti hampir 4 dekad dalam dunia pendidikan, Cikgu Rahmah binti Muhammad. Cikgu Rahmah dilahirkan pada 5 Oktober 1965 di Kampung Beladau Kepung, anak kanda kepada pasangan Muhammad bin Yusof dan Sena binti Yusof. Beliau merupakan salah seorang daripada 11 adik-beradik dan kini bahagia bersama suami tercinta, Encik Muhammad Nur bin Taib, serta dikurniakan 5 orang permata hati. Perjalanan ilmu beliau bermula di Sekolah Kebangsaan Kepung dari tahun 1 hingga 6. Seterusnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Padamidin sehingga tingkatan 6. Kemudian, beliau menjejakkan kaki ke Institut Bahasa Jalan Pantai Baru, Kuala Lumpur, mendalami bidang pengajian Melayu dan pendidikan seni. Tidak terhenti di situ, beliau melanjutkan pelajaran ke Open University Malaysia, memperoleh ijazah sarjana muda dengan pendidikan dalam bidang sains dan pendidikan Islam. Seterusnya, menamatkan pengajian di peringkat sarjana pendidikan. Kerjaya beliau bermula pada tahun 1985 sebagai guru sandaran tidak terlatih di Sekolah Kebangsaan Kepung sebelum ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Gondang pada 1986 hingga pertengahan 1987. Setelah menamatkan pengajian di IBKL, beliau kembali berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Kampung Baharu dari tahun 1989 hingga 2001. Mulai 1 Januari 2002 hingga 5 Oktober 2025, beliau setia menabur bakti di Sekolah Kebangsaan Kepung, sekolah yang amat dekat di hati beliau. Sepanjang perkhidmatannya, Cikgu Rahmah telah menerima pelbagai pengiktirafan, antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang pada tahun 1998, 2004, 2015 dan 2024. Selain itu, Naib Johan Anugerah PSS peringkat PKG Durian Burung, seterusnya mewakili negeri Terengganu ke Persidangan Pusat Sumber Peringkat Kebangsaan di Pulau Pinang. Beliau juga pernah dianugerahkan guru efektif di peringkat daerah dan negeri. Satu keistimewaan yang cukup sinonim dengan beliau ialah peranan sebagai pengacara majlis. Sejak tahun 1991 hingga 2025, beliau mengemudi pelbagai acara rasmi sekolah, dari sukan tahunan, meretas desa hinggalah majlis sambutan khas. Kecekapan beliau sebagai pengacara turut diasah melalui tunjuk ajar daripada Tuan Haji Sofyan bin Abdul Rahman, Pegawai Istana Negara. Hadirin sekalian, di sebalik ketegasan seorang guru, Cikgu Rahmah adalah insan penuh dedikasi, penyayang dan disenangi warga sekolah. Dari seorang guru muda, guru sandaran tidak terlatih, sehinggalah menjadi tokoh pendidik yang disegani, perjalanan beliau syarat dengan jasa, pengorbanan dan kenangan manis. Hari ini, kita menutup lembaran perkhidmatan beliau dengan penuh rasa hormat dan penghargaan. Selamat bersara, Cikgu Rahmah binti Muhammad. Jasa dan bakti cikgu akan terus mekar dalam ingatan kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan menuju destinasi. Jadi hari ini merupakan detik ataupun saat-saat terakhir buat Cikgu Rahmah selaku penjawat awam yang bakal menamatkan perkhidmatan sebagai seorang guru. Jadi apa yang saya harapkan, penakhirannya bukanlah satu titik perakhir. Ia merupakan satu tanda sebagai seorang pendidik yang telah meninggalkan banyak jasa dan juga pengorbanan yang telah dicurahkan sepanjang berkhidmat sebagai seorang guru. Jadi buat Cikgu Rahmah, jasa
dan budi yang dicurahkan tak akan terpadan oleh waktu dan tidak akan dilupakan. Senyuman yang dicurahkan sebagai satu penawar buat kami, nasihat yang diberikan merupakan satu bekalan untuk kami. Apa yang saya harapkan semoga selepas ini perjalanan hidup Cikgu Rahmah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya ucapkan selamat menempuh alam persaraan. Moga hari-hari yang mendatang dihiasi dengan ketenangan, kesihatan yang baik dan diberi kasih sayang yang sepenuhnya oleh keluarga tersayang. Jasa dan pengorbanan Cikgu Rahmah akan terus dikenang, akan terus diingati di dalam ingatan kami, warga Sekolah Kebangsaan Kepong semua sekali. Akhir kata, selamat bersara, selamat menamat perkhidmatan awam buat Cikgu Rahmah. Semoga Cikgu Rahmah dalam keadaan sihat sejahtera selamanya. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nasi lemak, buah bidara, nasi dagang, dirantau orang. Kami ucapkan selamat bersara buat Kak Rahmah yang kami sayang. Kak Rahmah yang kami sayangi, kami semua dari Panitia Bahasa Melayu ingin mengucapkan selamat bersara kepada Kak Rahmah. Terima kasih banyak-banyak Kak Rahmah atas segala jasa bakti Kak Rahmah sepanjang kami bersama dalam Panitia Bahasa Melayu. Sangat banyak jasa yang Cikgu Rahmah curahkan untuk sekolah kita SK CAP. Banyak tunjuk ajar yang diberikan kepada kami semua bagi menjayakan aktiviti Panitia Bahasa Melayu. Terima kasih Kak Rahmah. Kami semua doakan semoga Kak Rahmah sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dimudahkan rezeki ceria semua-semua dan sentiasa dalam rezeki yang berpanjangan, sehat selalu, dan ingatlah kami di sini. Segala jasa Cikgu Rahmah akan sentiasa dalam ingatan kami semua. Sekali lagi, selamat bersara Cikgu Rahmah. Kami sayang Cikgu Rahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Panitia Pendidikan Islam ingin mengucapkan selamat bersara kepada Kak Rahmah. Semoga dirahmati Allah dan kekal bahagia. Bye. Kak Mah, selamat bersara. Terima kasih atas segala-galanya. Moga sihat sentiasa. Maafkan kami dan doakan juga kesihatan kami di sini. Terima kasih. Terima kasih atas segala tunjuk ajar, segala sumbangan cikgu kepada saya. Bermula saya di sekolah rendah hinggalah saya menjadi seorang guru di SK Kepong. Terima kasih juga kepada Cikgu Rahmah atas sumbangan alas meja di makmal komputer dan juga tempayan. Memori yang terekam takkan hilang di telan waktu. Waktu terasa semakin berlalu, tinggalkan cerita tentang
tentang kita akan tiada lagi kini tawamu untuk hapuskan semua sepi di hati. Ada cerita tentang aku dan dia, dan kita bersama satu alam. Ada cerita tentang masa yang indah saat kita berduka, saat kita tertawa. Di antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rindu.